Tetapi kita pertahankan keputusan ini berdasarkan keperluan yang mendesak, iaitu seperti mana saya senaraikan beberapa projek-projek termasuk pembasmian kemiskinan, penaikan taraf, kemudahan-kemudahan infrastruktur, sekolah dan sebagainya, terutama bagi masyarakat yang miskin dan juga terpinggir. Selain daripada itu, melalui negeri ini kita telah tambah peruntukan seperti EFT, Ecological Fiscal Transfer, pemberian tahap, capitation grant yang telah diumumkan di hadapan Premier, Menteri Besar dan Ketua Menteri. Jadi saya harap dengan penjelasan ini boleh mengundang pandangan, tambahan, cadangan, tetapi tidak benar sama sekali tomahan bahawa negeri-negeri tertentu dianaktirikan atau dipinggirkan. Kalau nak banding, saya nak tegaskan di sini bahawa kerajaan Madani lah di mana peruntukan tertinggi untuk negeri-negeri seperti Kedah, Terengganu dan Kelantan ketimbang sebelumnya. Jadi saya harap penjelasan ini akan dengan sendiri memadamkan tohmahan dan fitnah yang tidak berasas. Terima kasih.